Calon pegawai tadbir N9 Sarawak, jangan salah faham dengan bahagian ni. Dalam REQT nanti, ada 45 soalan objektif bahasa Inggeris. Tapi soalan ni bukan tanya benda biasa-biasa. Soalan dia berkisar tentang topik penting macam Perlembagaan Negeri, Perlembagaan Persekutuan, Perkhidmatan Awam Sarawak, pihak berkuasa tempatan dan juga nilai. Dan bahagian nilai pula boleh sentuh tentang 6 nilai bersama, budaya kerja, kulturalisme, kesatuan dan kepelbagaian dan juga patriotisme. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun soalan objektif itu dalam bahasa Inggeris, calon tetap kena faham isu pentadbiran, negeri Sarawak, perkhidmatan awam dan nilai seorang penjawat awam. Soalan mungkin akan berbunyi macam ni. Which of the following values is important for maintaining unity in a multicultural society? A. Individualism. B. Favoritism. C. Unity and diversity. D. Personal interest. Jawapan yang sesuai ialah C. Unity and diversity. Kenapa? Sebab dalam konteks perkhidmatan awam, terutama di Sarawak yang masyarakatnya pelbagai kaum, agama dan budaya, nilai kesatuan dan kepelbagaian sangat penting. Pegawai tadbir bukan sekadar buat kerja pejabat. Pegawai tadbir perlu faham masyarakat, faham dasar, faham pentadbiran dan boleh buat keputusan dengan nilai yang betul. Jadi jangan nampak 45 soalan objektif bahasa Inggeris terus nampak bahagian ni mudah. Silapnya ramai calon, dia cuma baca soalan tapi tak kuasai topik di sebalik soalan. Untuk calon yang nak buat persediaan lebih tersusun, boleh dapatkan rujukan REQT Sarawak 148 muka surat di link di bio ataupun di MCSU. Dalam rujukan ni ada 90 contoh soalan, ada nota pengetahuan am Sarawak dan Persekutuan, ada topik matematik popular dan juga formula ringkas, ada nota bahasa Inggeris kerja seperti memo, report dan juga email, ada info lengkap perjawatan grade 1 sampai 9. Calon pegawai tadbir N9 Sarawak, exam dah dekat. Jangan start exam dengan fikiran yang kosong.